Seterusnya, bahagian ketiga, kesihatan mental dan pemanduan. Yang ni sangat menarik sebab jarang-jarang kita dengar dalam taklimat biasa. Ada satu soalan ni naik masa sesi tu. Anxiety tu jangan buat kereta. Sebab kadang-kadang anxiety tu datang secara tiba-tiba dan kita tak tahu anxiety tu macam mana. Kadang kalau dia datang anxiety yang jenis anxiety yang betul-betul tak boleh kontrol, benda tu boleh menyebabkan kemalangan. Jadi merisaukan orang lain. Kalau selagi anxiety dia boleh ni situasi lain. Kalau jenis yang anxiety datang, dia jenis yang boleh kawal. Silalah ketepikan kereta. Satu, berhenti. Kalau ini tak boleh betul-betul orang kata apa, anxiety dia datang dan dia tidak boleh kontrol, elok-eloknya janganlah bawa kereta dahulu. Nanti takut menyusahkan orang lain. Jawapan dari pegawai PDRM tu memang berempati, tapi dalam masa yang sama sangat tegas. Kalau anxiety tu datang tiba-tiba dan jenis yang anda tak boleh nak kawal, jangan memandu. Jangan paksa diri. Sebabnya, anda bukan je bahayakan diri sendiri, tapi nyawa orang lain pun sama. Tapi, kalau rasa tu sekadar simptom yang anda rasa masih boleh diuruskan, tolong pandu perlahan-lahan ke tepi dan berhentikan kereta bila simptom tu mula terasa.